Hello guys, welcome back to my YouTube channel Hasman. So, kalau korang bawa channel ni, korang jangan subscribe. Dan kalau dah lama, keep watching. Okay, so hari ni kita orang nak pergi ke Enjoy lepas habis stress final. So, hari ni kita nak ready stress. So, kita nantikan mana aku nak pergi sekarang. Okay, kita dah sampai di IOI Putrajaya. Jauh dulu ke? Oi, ada kereta. Dah. So, kita nak buat apa sini? Kita tengok je ni. Apa yang aku pergi. Dia ada di Sukiya, IOI. Jauh. Rekod ni. Rekod pula. Rekod. Dek, agak-agak berapa plate kau makan hari ni? 50. 50 eh? 50. Okey. Okey guys, agak-agak berapa plate? Kita humble 30. Okey. Aku humble je, 10 je. Kita 60. Okey non. Agak-agak berapa plate kau makan hari ni? Aduh. Okey. Boleh. Boleh. Jom. Tunggu lagi. Jari-jari. Thank you. Jom. Oh, sama je. Oi, tang sushi. Nóng tak sushi ni. Lo ambil mana? Ni ambil ni. Daging dia letak atas meja. Oh. Ni kau ambil ni nasi sini. Ni nasi. Okey. Nasi goreng? Ha? Nasi goreng? Nasi goreng. Orang tu. Wih.
Sempit. Sempit. Sabun, Ibu. Ya. Ayah. Aku tak pandai guna ni. Boleh minta dulu. Bismillah. Betul. Oh. Tolong ambil nasi tu. Tapi Hakim tak ada makan udang tu. Maksudnya tak ada udang Susah agak Hakim. Daging. Kau Waalaikumsalam. Sila. Buat macam Mas ni. Sila. Pakai sushi. Film banget. Ya. Berapa orang ni? Berapa drink orang? Cukup. Jadi dah ada ke ni? Bagi kan? Mahal dia ni. Sedap agak ni ayam sushi tu. Sedap sushi. Yang paling sedap ambil yang ni. Dia sarung ni. Sumpah. Telur. Omelet. Aku punya ni. Oh. Kairan mana? Digoreng. Sudu kat mana tu? Itu kena minta. Tak dia. Nak sudu? Ada sudu garpu? Dah nak makan. Tak nak?
Okay guys, alhamdulillah dah settle makan. Kenyang, gembung perut tu. So sekarang nak solat maghrib dulu. Lepas tu kita go to next tempat lah. Banyak. So layanlah video ni guys. Sekarang kita nampak muka aku. Kita sampai di Air 8 Putrajaya. So tak ada tempat nak lepak. Kita lepak sini lah. Tengok, kita layan lampu malam ni dan kita layan basikal. Damn, masuk air menang. Hui, tenang siap. Aku kali ni aku baik, aku bagi komen nak. Skuter tu deh, kena bayar kan? Tak ya, kalau yang kat sewa kedai wajib. Oh, kedai? Kalau kedai ada RM10. Kali ni ada magnet? Magnet besi. Hah? Betul lah, besi. Dua magnet. Satu dia buat daripada aluminium. So aku bagi dia macam ni. Oh. Record. Lain macam dia punya gelap. Security update je tu gelap. Hello, hello. Apa pandai sana je, sana lah. Hei, tak ada kala lah. Yo. Oh lah. Sikit kan? Dia tak akan tak muntah kan? Tak apa. Ni sama. Putih naik kan? Boleh kot. Aku rasa boleh sewa tak? Boleh ni lah. Bayar lah. Berapa? Tak naik? Boleh? Mana nak? Pasal saya nak pergi sana macam ni. Pusing. Tak boleh lah. Berenang lah. Tak sampai sana dah Hang kayuh pun tak nak. Tak, weh. Nak berenang. Tak sampai sana, sebelah belajar maut di tengah tasik. Naik ni lah. Ha? Sini tak yaki ke? Satu, dua kayu. Yang tiga buat apa? Tiga jaga jalan. Aku rasa kita naik jatuh. Kona-kona. Kau nak naik basikal kan naik skuter? Kalau naik basikal kita lumba. Ambil aja, jom ambil skuter kan. Buat apa? Buat apa? Alah pergi. Buat apa? Macam seronok. 60 berapa lah tadi? 60. 60 sen. 60 sen. Sejam? Per minit ke apa tak? Minit? Boleh. Jom. 60. Tapi dah load S dulu. Ha? S dulu. Apa nama dia? Right. TRY. Biar aku jalan kaki je. Ambil dah jauh lah. Lama lah. Cuma kau cakap aku patah balik. Oh, malam kau. Kau lagi duduk situ? Ha? Tak nak? Aku jalan kaki kot. Cepat lah. Download lah. Serius lah. 60 sen sejam. Thank you. Tak, ni habis sampai gabung-gabung ni. Habis dia berapa minit? Tak, dia tak kisah. Ikut kau lah. Tak bayar Berapa apa. lama dia nanti charge lah 60 saat. 2 hours later. Kau tolak dulu. Kau tekan macam ni. Tolak dulu. Kau naik dulu, tolak dulu. Tolak sampai ujung. Naik lah. Tekan. Nanti bayar 50 kat habis.
Aku punya skuter dah kena curi. Mana? Bapak ah. Budak Johor curi, budak Johor. Ha. Aduh. Dahsyat lah. Lawa sini. Kalau Kalau apa? kalau Kalau apa? kalau boleh bawa sambuan jalan-jalan sini kan best kan. Sabuan tak ada. Sama tak ada kan. Bawa ada parents ke member ni member kan. Member kan. Di cover. Yang tak ada. Kita bawa Kelantan. Saya KSS Kelantan. Ini reaksi Kelantan. So siapa jumpa je tangkap dia lah. Asal pula Kelantan lah yang kena tangkap, dapat 100 kat aku. Tengok. Dia reaksi Kelantan. So guys, tangkap dia. So aku tunggu aku punya skuter dapat balik. Kalau dapat lah. Kalau dapat lah. Dah RM20. Tak apalah. 20 je. Laju je dia tu. Bye. Bye. Sempat menyempat je orang kau sewa. Overload. Okay guys, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Aku pun dah penat. So mungkin video ni tak berapa nak menjadi sangat ikut aku punya perancangan. Sebab banyak benda yang orang kata yang tutup ataupun yang tak berapa ngam lah. So dari segi kekurangan tu aku minta maaf. Kalau korang suka dengan video macam ni ataupun korang nak aku pergi mana-mana tempat ke, korang boleh drop komen bawah ataupun komen je apa-apa yang nak aku buat video. InsyaAllah aku akan cuba pertimbangkan macam mana. And then inilah Putrajaya guys. Putrajaya Air 8. So kalau korang nak datang sini, korang boleh search kat Google ataupun map Air 8 Putrajaya. Pesen 8. Memang lawa. Tapi ni weekday tak ramai sangat orang. Bila weekend ramai lah. So kalau korang nak datang sini, aku syorkan sangat-sangat. Memang syok lah datang sini, jalan-jalan malam-malam. Memang best. So itu saja untuk video kali ni. Terima kasih mana menonton sampai habis. Dan terima kasih kerana support video aku. So nantikan untuk video seterusnya apa yang akan keluar nanti. Okay. So Assalamualaikum. Bye. Jap. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment and share. Assalamualaikum.